Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Izaham bin Hairul Amali, pemegang nombor metrik D20222105471. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan inventory kemurungan beg, iaitu BDI, dalam pengujian dan pengukuran dalam kaunseling, iaitu KKA 3023. Kita pergi kepada pengenalan. BDI ialah alat psikometri yang digunakan untuk menilai tahap kemurungan yang telah dibangunkan oleh Dr. Aaron T. Beck, iaitu seorang psikiatri kognitif yang terkenal. BDI ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1961. BDI ini telah berdasarkan teori kognitif kemurungan yang menekankan corak pemikiran negatif sebagai punca kemurungan. Seterusnya, tujuan penggunaan BDI merupakan untuk mengenal pasti kehadiran dan tahap kemurungan dalam individu, digunakan oleh kaunselor, ahli psikologi, psikiatri dan penyelidik. Sesuai juga digunakan dalam pelbagai konteks, iaitu klinik, hospital, sekolah, kajian akademik. Dan BDI juga membantu merancang intervensi awal dan rawatan. Jadi, evolusi BDI ini terdapat 3 tahap, iaitu pada tahun 1961, pada tahun 1978 dan pada tahun 1996. Pada tahun 1961, versi asal berdasarkan simptom kemurungan seperti yang dilihat dalam klinik. Pada tahun 1978, versi yang telah disemak untuk menambah baik kefahaman item dan ketepatan respon. Pada tahun 1996 pula, versi terkini yang telah disesuaikan dengan kriteria DSM-5. Seterusnya lebih relevan dengan pemahaman moden tentang kemurungan. Seterusnya berkaitan struktur inventory BDI, terdapat 21 soalan atau item yang mengukur simptom kemurungan. Setiap item mempunyai 4 pilihan jawapan yang bertahap 0 hingga 3. Item merangkumi aspek kognitif, emosi, fizikal dan motivasi seperti kesedihan, hilang minat, gangguan tidur, rasa tidak berguna dan keletihan. Ini merupakan soalan BDI. Seterusnya, cara pengiraan skor dan tafsirannya. 1 hingga 10 merupakan perasaan yang turun naik. Ini adalah biasa, iaitu kategori normal. 11 hingga 16, iaitu gangguan emosi yang sederhana, iaitu mild. 17 hingga 20, mengalami kemurungan yang ringan, iaitu borderline. Skor 21 hingga 30, iaitu kemurungan yang tidak keterlaluan, iaitu moderate. 31 hingga 40, iaitu kemurungan teruk, iaitu severe. Dan 40 ke atas, kemurungan yang terlalu teruk, iaitu extreme. Seterusnya kita beralih kepada kelebihan BDI yang mudah digunakan. Format soalan pilihan ganda yang mudah difahami, cepat, boleh disiapkan dalam masa 5 hingga 10 minit, boleh dipercayai dan sahih, validasi dalam pelbagai budaya dan bahasa, serbaguna, sesuai untuk remaja hingga dewasa. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan BDI, penilaian kendiri, risiko tidak tepat, jawapan kerana individu mungkin menyembunyikan atau melebihkan simptom. Yang kedua, faktor budaya dan bahasa boleh mempengaruhi kefahaman soalan. Yang ketiga, perlu ditafsir oleh profesional supaya tidak berlaku salah diagnosis atau panik. Yang terakhir sekali, tidak menggantikan penilaian klinikal sepenuhnya. Seterusnya kita beralih kepada aplikasi BDI. BDI ini digunakan dalam klinikal, iaitu penilaian awal dalam rawatan kemurungan. Boleh digunakan di kaunseling sekolah, iaitu saringan murid yang berisiko kemurungan. Yang ketiga dalam penyelidikan, iaitu kajian psikologi, sosial dan kesihatan mental. Dan terakhir boleh digunakan di tempat kerja, sebahagian daripada program kesejahteraan pekerja. Kesimpulannya, BDI ialah alat yang terbukti efektif untuk menilai tahap kemurungan. Perlu digunakan sebagai panduan, bukan alat diagnostis utama. Yang ketiga, bermanfaat dalam intervensi awal dan pemantauan keberkesanan rawatan. Yang keempat, kombinasi antara BDI dan penilaian profesional memberi gambaran lebih tepat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.